Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke Sazwan Education. Hari ini saya nak cerita tentang kenapa Honda FF5 menjadi idaman anak muda. Okey, sebelum ni ada Honda FK8 kan. So sebelum FF5 keluar, FK8, Honda FK8 Type R keluar. Sebab apa? Yang pertama tentang dia punya harga. Harga dia pada saya tak mengarut lah. Tak adalah sampai setengah juta. Paling-paling pun dia 300,000. Kalau boleh dapat yang jackpot mungkin dalam 200,000 dia dapat. So harga dia tak melampau sangat sampai 500,000, 600,000. Dia saing harga macam Wayfire, Alphard lah. Kalau yang Recon Jepun ataupun yang baik sikit lah. Sebab tu orang jadi idaman. Dengan nombor 2, sebab dia manual. Sebab manual kereta dah tak banyak lah sekarang. Semua kereta baru guna auto. So kalau anda nak rasa 3 pedal, orang kata you may use 3 pedal kan. Time ni lah kita boleh pakai Honda FF5 sebab dia manual, kita senang nak pick up dan sebagainya. Biasanya kadang orang buat manual ni nak kanjur lah, nak main corner ke kamera rider ke genteng rider dan sebagainya lah. Itu orang pakai 3 pedal. Sebab tu lah Honda FF5 ni menjadi idaman sebab yang 3 pedal dia tak banyak. Yang ada, tak silap saya, GR Yaris, GR Corolla saya tak pasti dia ada manual ke tak. So tak ada. So yang ni Honda FF5 ni ada manual. So satu lagi, dia punya dalaman dia, interior dia warna merah. Biasalah Type R ni daripada dulu lagi, FD, zaman-zaman FD dulu pun ada warna, tema dia warna merah. So warna merah, garang lah, warna luar dia putih, anda boleh nampak dalam gambar ni, luar dia putih, dalam merah. Merah dan putih lah menjadi dia punya warna tema dia. Lepas tu dia punya part-part dia pun semua racing lah. Semua brake dia pakai brake Brembo. Lepas tu dia punya spek dia pula, engine dia dah tune memang untuk kita tak perembat lah. Jangan risau lah kalau takut bawa slow ke bawa perlahan ke, tak ada masalah. Sebab dia memang untuk performance. Lepas tu memang kita tekan sajalah. Exhaust dia pun kat tengah-tengah, bunyi pun padu. FF5 ni, FK8 ni part dia pun banyak. Kalau yang nak power sikit, anda boleh masuk dia punya Mugen ke, spoon dan sebagainya. Kalau ada modal lebih sikit lah untuk lagi padu. Lagi satu, gaya dia sporty lah. Kalau yang FF5 ni lebih kepada eksklusif lah. FK8 tu lebih kepada agresif punya bentuk. Yang ni lebih macam premium sikit. Premium sporty lah. Anda boleh nampak dalam gambar ni ada lebih kepada premium sporty. Dia tak garang sangat, dia tak manja sangat, dia tengah-tengah. So orang ramai beli FF5 ni sebab nak nampak rasa macam family tapi sporty lah. Okey, lepas tu dia ada spoiler yang kat belakang tu. Itu bukan tambah-tambah, bukan sahaja tau. Kalau biasanya orang letakkan spoiler macam sangkut ampaian, tapi kereta standard. Dia ni downforce. Dia kalau bawa laju, dia akan rendahkan lagi kereta, lagi jimat minyak dan lebih laju lah. Dia kadang-kadang pun kalau yang jenis kereta standard ni pakai macam tinggi-tinggi, macam buat ampaian tu, buat berat kereta je. Yang ni ada kegunaan je. Spoiler bukan untuk sahajalah aerodinamik. Anda boleh nampak yang kat skop depan tu, yang hitam tu ada lubang angin untuk sejukkan enjin. Lepas tu dia punya kat skop tu ada lubang-lubang angin nak sejukkan brake dan sebagainya lah. Dia buat reka design tu bukan perhiasan semata lah, ada kegunaan dia. Memang dah beli, memang dah siap, bukan custom dan sebagainya lah. So FF5 ni memang ada kereta sporty, dia ada lebih kurang macam family sikit lah design dia. Macam Honda FE tapi dia sporty punya design. Tu jadi pilihan orang ramai lah. Harga dia memang keras sikit lah, tapi berbaloi lah pada saya kalau ada duit lebih untuk beli sebiji, sebuah dan sebagainya lah. Sebiji, sebuah dan saya tak kisahlah. Yang penting anda faham apa itu Honda FF5. Okay, sekian saya daripada saya. Semoga anda mengimpikan ataupun saya tak tahulah anda punya impian ada kereta ni atau tak. Semoga apa yang kamu dapat impikan tercapailah, membeli kereta yang anda idamkan suatu hari. Okay, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.